Halimah, Jamal, Jamal. Okey, salam-salam selamat pagi kepada semua yang berada di channel TikTok Ahmad Perap. Seperti biasa, saya Romo Radin Sani Abi bersama anda pada hari ini, iaitu di kedai Ahmad Perap yang bertempat di Blok 372 Bukit Batok Street 31 dengan nombor unit Sipar 1 Sengkang 342. Tempat ini lebih dikenal ialah Bukit Gombak, Pasar Bukit Gombak. Dan seperti biasa, saya di sini, iaitu hari ini ialah If Hari Raya Aidiladha. Di kelihatan sekarang, iaitu anda berada di kedai Ahmad Perap. Saya sedang live di kedai Ahmad Perap, di mana kelihatan sekarang orang terlalu ramai. Sebenarnya saya harus mula dari jam 9, tetapi dikarenakan tempat terlalu padat, persiapan untuk Hari Raya Aidiladha besok. Maaf ya, saya ingin beritahu bahawa kebanyakan barang-barang isi sudah habis, seperti ada yang telah habis tetapi di sini saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada anda. Hari ini saya Ahmad Perap live 2 channel, iaitu di Kizaru BTC dan juga Ahmad Perap sendiri. Dan kepada yang telah melanggani dan menempah barang-barang anda, iaitu seperti ayam, daging semua, tempahan anda akan dihantar ke tempat anda hari ini. Okey, secepat mungkin mereka akan hantar, kerana semalam jadual untuk penghantaran terlalu padat dan hari ini juga terlalu padat. Dan kepada sesiapa ingin membuat tempahan, anda bolehlah langsung masuk ke dalam live chat ini juga, kerana kedai Ahmad Perap akan ditutup pada jam 2 nanti, dan juga besok akan ditutup sehari sempena Hari Raya Aidiladha. Dan juga maaf sebentar
Dan juga kepada yang ingin melanggani di kedai Ahmad Perak, anda boleh datang ke Blok 372 Bukit Batok Street 31 dengan nombor unit sifar 1/342. Dan kepada yang ingin melanggani, anda boleh datang ke kedai Ahmad Perak pada hari ini kerana kedai ini akan tutup di jam 2 tengah hari nanti, dan besok akan tutup sehari dan akan dibuka kembali pada hari Ahad. Dibuka kembali seperti biasa dari jam 7 pagi hingga ke jam 2 petang. Okey, kepada siapa yang ingin melanggani, kami Ahmad Perak juga ada membuat pengantaran ke rumah, iaitu pengantaran ke rumah dikenakan sebanyak $10, dan sekiranya tetapi anda harus sebentar ada orang di belakang ni yang mau lalu. Sekiranya anda ingin harus menempah $30 ke atas baru akan dihantar ke rumah, ataupun kepada sesiapa ingin membuat tempahan bawah daripada $30, anda langsung ke kedai Ahmad Perak di sini. Terima kasih kepada semua yang hadir di channel Ahmad Perak. Diharapkan agar anda dapat bersama saya, iaitu Romo Radin Saniabi, iaitu saya berada di kedai Ahmad Perak, dan di sini kelihatan ya, di depan anda kelihatan orang sesai yang melanggani Ahmad Perak, seperti yang dari awal jam 7 pagi tadi. Sebenarnya di jam setengah 7 tadi, 6.30 pagi, sudah ramai yang melanggani kerana mereka terpaksa ingin membeli barang untuk dimasak untuk hari raya Adira besok. Dan kelihatan sekarang anda telah lihat ya, semua saya tidak dapat ke depan kerana orang terlalu ramai, dan saya minta maaf sekiranya saya tidak dapat membaca teks-teks anda dikarenakan saya tidak terima kasih Wiz. Alamak, I really hope you are here today lah. I really shortcut dari I'm alone. Okey, tak apa. Terima kasih Wiz. Terima kasih Wiz telah hadir, dan kepada yang telah menempah untuk hari ini, tempahan anda akan dihantar pada hari ini. Dan sekiranya anda ingin menempah sebelum jam 12, harus anda menempah sebelum jam 12 nanti, dikarenakan pengantaran akan dihantar hari ini juga. Dan besok saya ingin beritahu bahawa besok Ahmad Perak akan ditutup sehari sahaja dan akan dibuka kembali pada hari Ahad. Hari Ahad dibuka seperti biasa dari jam 7 pagi hingga ke jam 2 tengah hari. Waduh, ramai. Saya minta maaf saya tidak dapat, saya sekejap. Okey saya okey. Saya tidak dapat Terima kasih. Saya harapkan agar moderator daripada Ahmad Perak dapat hadir untuk menolong saya di sini sebentar. Seperti biasa saya ingin memberitahu bahawa Ahmad Perak hari ini membuka 2 channel ya, iaitu anda boleh masuk ke Kizaro BTC, Kizaro BTC, ataupun anda boleh masuk ke Ahmad Perak sendiri. Untuk salam Romo, salam kembali pada Mr. siapa ni, Mr. Saya minta maaf lah ya kepada Mr. apalah namanya saya. Maaf tak pakai kacamata Salam kembali ya. Terima kasih anda yang berada di channel TikTok Ahmad Perak dan agar anda dapat bersama saya dari sekarang hingga ke akhir live streaming nanti. Okey. Kelihatan di belakang sana telah ramai orang berpusu-pusu juga. Dan tadi sebelah depan terlalu ramai. Bu, ini orang putih yang sikit lah. InsyaAllah sebentar lagi saya akan membawa anda masuk ke dalam kedai Ahmad Perak sendiri ya. Terima kasih yang telah tap layar di situ. Yang siapa yang berada di channel TikTok Ahmad Perak, biarkan agar anda dapat membantu saya dengan tap layar, ataupun sekiranya anda ingin mengajukan pertanyaan, anda boleh langsung
Datuk Azmi. Oh, okey. Azmi. Terima kasih Azmi telah hadir Azmi. Terima kasih. Maaf Azmi, saya dah lama tak masuk ke dalam channel anda kerana saya sibuk bekerja Azmi. Saya tidak tentu masa. Dikarenakan kami cuma ada 3 staff sahaja tempat kerja. Jadi jadual kerja saya tidak berapa ini Atuk Azmi. Okey, saya akan kembali lagi kepada Ahmad Perap ya. Kelihatan sekarang iaitu di kedai Ahmad Perap ramai orang bersusu di belakang juga ya, sampai ke belakang ya. Terima kasih anda telah Okey, kepada yang berada di kedai Ahmad Perap di TikTok Ahmad Perap, agar anda dapat membantu saya dengan tap-tap lain dengan share-sharekan ya. Kerana Ahmad Perap akan ditutup pada jam 12 pada jam 2 nanti. Ahmad Perap berada di blok 372 Bukit Batu Street 31 dengan nombor unit sifar 1 sengkang 342. Ahmad Perap menjual hari ini, kebanyakan Ahmad Perap menjual barang-barang daging-daging raw ya untuk dimasak, dan juga paru yang telah direbus dan juga paru berempah, dan juga borong puyuh. Dan kepada siapa yang ingin menempah itik untuk dimasak rendang atau apa, itik juga ada hari ini itik juga ada. Terima kasih anda yang berada di channel kedai Ahmad Perap. Terima kasih. Dan terima kasih juga saya terutama kepada pengunjung dan juga yang telah menempah di kedai Ahmad Perap ya. Terima kasih anda kerana telah support telah membantu, telah support lah yang telah support kedai Ahmad Perap. Maaf saya minta maaf sekiranya saya hari ini perkataan saya tidak berapa lancar dikarenakan saya sakit gigi ya sebenarnya. Terima kasih anda Ahmad Perap. Ya, betul Ahmad Perap. Okey, terima kasih anda. Okey, saya ingin mengambil kacamata sebenarnya, tetapi oleh kerana orang terlalu ramai, saya tak khawatir orang akan melanggar handphone ini, jadi akan terbalik seperti yang telah sudah seperti tahun lepas waktu saya mau buat live, orang teramai, orang langgar pakai handphone saya jatuh itu pasal saya beli yang baru tapi beli yang baru disupport oleh bos Ahmad Perap sendirilah. Sudah. Beli daging je. Saya. Maaf pada anda semua yang mata memandang di sini sekalian saya tidak dapat menyapa anda. InsyaAllah bentar lagi saya akan mengambil kacamata Terima kasih anda dan saya harapkan agar moderator saya dapat naik dan sekiranya wish kalau ada wish bisa boleh bantu uncle di sini wish untuk menyapa wish kalau sekiranya wish masih ada di dalam ini. Terima kasih anda. Salam Aidillah kepada semua yang telah berada di kedai yang telah melanggani dan juga telah menempah di kedai Ahmad Perap dan juga yang berada di channel TikTok Ahmad Perap. Salam Aidillah daripada kami. Salam. Kelihatannya saya orang tengah beratur di sini Kirakan besok kita akan menyambut Aidiladha, jadi orang agak ramai di sini. Kan saya dari dekat sama saya tak berlalu pada tempat ini.
Terima kasih anda, terima kasih anda. Selamat datang ke kedai Ahmad Prap dan juga terima kasih telah mengunjungi dan melanggani kedai Ahmad Prap. Okey, anda berada di kedai Ahmad Prap sekarang, di mana kelihatan sekarang iaitu kedai Ahmad Prap ya, ramai dengan orang. Apa kau haus? Tangga orang. Okey. Okey, sebentar saya akan cuba kelihatan sekarang ya, terlalu orang telah lagi beratur untuk membeli, untuk melanggani kedai Ahmad Prap Terima kasih anda. You looking, sir? 348. This one is 342. 24 is just right down below. Sebentar saya akan mengambil kacamata supaya saya dapat membaca komen-komen anda Apai, terima kasih Apai telah join Apai. Begitu dengan Rina, terima kasih telah join Kepada siapa yang ingin mengajukan pertanyaan, anda bolehlah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Apai. Terima kasih anda yang berada di channel TikTok Ahmad Prap. Diharapkan agar anda bersama saya dari sekarang ke akhir live streaming nanti. Okey, seperti biasa saya sebenarnya saya akan membacakan apa yang ada di kedai Ahmad Prap, tapi hari ini saya tidak akan membacakan. Saya akan menunjukkan apa yang ada di kedai Ahmad Prap, dikarenakan hari ini terlalu ramai jadi saya tidak dapat berdiri di Allah Akbar. Terima kasih. Dah okey, terima kasih yang telah ini yang telah Kasihlah 1,000. Jika 2.6 dulu nak? Berapa bang? 42.50 bang.
Okey, kelihatan sekarang ialah burung puyuh. Burung puyuh berharga $1, berharga satu ekor $5. 3 ekor kami hanya menjual $14. Sekiranya anda datang ke tempat ini, burung puyuh berharga $5, tapi sekiranya membeli 3 hanya $12 sahaja. Di atas itu adalah paru yang telah dirempah, dan juga kepak ayam telah dirempah, iaitu very sellable untuk hari ini. Dan begitu juga dengan paru yang belum direbus ini yang belum direbus ya. Dan di sini adalah paru yang telah direbus, Okey, begitu ada juga dengan kikil Kikil di sini juga ada kikil atau kikil ini, dan babat juga ada di sini. Leher ayam, mempedal, hati, ini juga mempedal, ini kaki ayam dan juga daging-daging untuk masak kari, masak dalca atau apa aja yang masakkan semua ada di sini. Maaf kerana mungkin terlalu sejuk Xbox ini, jadi tidak dapat Last 60,800. You want? Okay, I'm give how big is ayam? It's huge. Ayam kampung dia satu. Kambing ada. Kambing ada. I give it to you. Come on guys, Ahmad Prab, the best. Come on guys, support. Alright. Salam aliyah, salam adilah juga pada anda semua. Untuk pengetahuan anda, kedai Ahmad Prab akan dibuka hingga ke jam 12 hingga ke jam 2 nanti. Dan juga besok Ahmad Prab akan ditutup selama sehari dan akan dibuka kembali pada hari Ahad. Hari Ahad seperti biasa dari jam 7 pagi hingga ke jam 2 tengah hari. Let me see how big the ayam tu. Delivery dah hantar yang orang order. Dah. But I want the chop yang dekat rusuk tau. Umi, ayo order macam ni kak. Asam. Terima kasih anda yang telah hadir di channel TikTok Ahmad Prab. Terima kasih kepada Su itu dengan Rosia Abdul Jalil. Terima kasih anda. Selamat datang ke Ahmad Prab. Ini adalah saudara Kamil, iaitu bos kepada Ahmad Prab kita iaitu saudara Kamil. Sihat-sihat selalu semua ya. Sihat selalu katanya. Okey, insya-Allah kepada anda esok mungkin insya-Allah Ahmad Prab akan bersiar live lagi iaitu di Hari Raya Adidaya akan live lagi besok. Tapi live bukan di kedai Ahmad Prab tapi di rumah untuk anda besok Mana si itu? Aus. I don't know whether they can show.
Wah, busy hari. Alhamdulillah. Semoga rezeki datang mencurah-curah. Salam Jumaat. Salam Jumaat. Terima kasih kepada Lin Rahman. Terima kasih kepada kepada Kalija Ipong. Salam. Berapa harga kikil rebus dan babat rebus? Okey, Jamal, harga kikil sekilo berapa? Untuk harga kikil sekilo 22, paru 11. Siap. Kikil 1 kilo 22 dan babat rebus 9. Okey, kepada Khadijah. Okey, kikil 22 1 kilo dan babat $9 Okey, kepada Khadijah, kalau sekiranya anda ingin tempahan anda boleh langsung masuk ke nombor yang telah tertera di dalam layar handphone anda. Anda boleh langsung masuk ke dalam boleh terus WS kepada nombor telah tertera itu untuk tempahan. Kerana tempahan anda akan dihantar pada hari ini juga. Saya ingin mengulangi kepada Khadijah harga kikil sekilo $22 dan babat $9 sekilo. Okey, terima kasih kembali Khadijah. Terima kasih kerana telah berada di channel TikTok Ahmad Prap. Terima kasih atas dukungan anda juga. Dan juga kepada yang telah menonton, diharapkan anda dapat bersama saya dari sekarang hingga ke akhir live streaming nanti. Dikarenakan insya-Allah saya akan live okey, tak lupa juga Ahmad Prap juga menjual menjual serunding satu tab berharga $6 dan juga tempe goreng. Tempe telah digoreng yang dicampur bersama ikan bilis, kacang dan juga apa maksud saya, cili kering dan Ahmad Prap juga menjual. Kalau nak order macam mana? Kalau nak order terus langsung boleh WS kepada nombor yang telah tertera, iaitu nombor tertera di handphone anda. Boleh anda boleh terus order langsung atau ke nombor yang telah tertera ini dan admin akan melayani anda dan tempahan anda akan dihantar hari ini juga. Okey, sepuluh suat. Siapa order hari ini nanti dihantarkan? Kalau siapa order hari ini sekarang nanti dihantarkan? Kalau order nyari dihantar. Ini sekarang ada. Ya, okey, sekiranya okey, saya nak order paru 1 kg. Dan nak tahu kikil itu berapa ya? Burung puyuh ada. Burung puyuh kita tidak menjual 1 kg pada Lina Frantino. Okey, siapa yang nak order paru, kita jual seekor $5, 3 ekor $14 dan juga kikil 1 kilo berharga $22. Kikil telah direbus 1 kilo $22. Sekiranya kepada Linda Frantino, kalau sekiranya anda ingin order, anda boleh langsung masuk ke WS yang telah, anda boleh terus WS kepada nombor telah tertera di layar handphone anda. Dan sekiranya barang anda ada hari ini akan dihantar tempahan anda akan dihantar hari ini juga. Okey. Terima kasih Wawa telah tap layar Wawa. Terima kasih Wawa. Dan untuk pengetahuan anda, Ahmad Prap live ada dua channel hari ini live, iaitu di channel Kizaru BTC dan juga Ahmad Prap. Saya nak order. Okay. Tak ada. Okay, sekali lagi kepada Linda Frantino ya. Harga kalau kikil 1 kilo $22. Okey, kalau untuk paru, anda yang paru mau dari rebus, paru rebus atau paru yang telah berempah, kepada Linda Frantino. Kita ada dua Guys, please make your way now. Tomorrow is Hari Raya Haji. So don't waste time. Come down now.
So everything is running out of stock. Thanks to you guys that support us. Alhamdulillah. Syukran. Okey, kepada sesiapa yang ingin melanggan di kedai Ahmad Pra hari ini seharap datang dapat datang ke Ahmad Pra kerana kebanyakan telah habis kebanyakan telah habis kilo. Letak 21 kilo. Yang berapa? Kanan nak kasih lepas tu oh sorry hai Ayah. ni 59 ya. Beginilah keadaan di kedai Ahmad Pra hari ini kerana Ayo. hari ini terlalu padat Siapa pegang handphone yang orang nak order untuk dah WhatsApp? Ha? Kita dah busy. Ambil order lagi. Kita close order ini. Kita tak boleh ambil. Masa hari ni tu. Terima kasih telah follow terima kasih telah kepada Arika, terima kasih Arika. Terima kasih juga kepada Wawan yang telah tap layar terima kasih Wawan, terima kasih. Begitu juga dengan Alimah, terima kasih telah ikut Kikil dan babat rebus harga. Okey, harga kikil $22 dan babat rebus harga $9. Babat rebus 1 kilo 9 Babat rebus. Ya. Kikil 1 kilo kikil telah direbus berharga $20 dan juga babat yang telah direbus berharga $9 sekilo. Terima kasih anda yang telah berada di channel TikTok Ahmad Pra. Biarkan agar anda dapat bersama saya dari sekarang hingga ke akhir live streaming nanti. Beginilah kelihatan sekarang yang di mana kedai Ahmad Pra. Selamat Semai Raya Adil Adha kepada semua. Okey bang, saya nak order burung puyuh 7 ekor. Ya. Kita live 2 ini. Kepada Linda Prantino, sekiranya anda ingin order langsung masuk ke dalam WS itu langsung ke WS yang bisa ada beli langsung WS kepada nombor yang telah di ini Soft 10. Soft 50. Thank you. Rezeki kita. Betul lah. Positif. Alhamdulillah, amin. Kak maaf ya kepada Linda Prantino. Daging bu. Kilo daging kari goreng buli. Patah Pinang. Patah Pinang. Patah lu. Nak semua tak? Berapa?
Ni kejap Give me a second ya. $19.40. $19.40. Oh, so potong besar, potong kecil. Dadu. I like your style. Potong dam lah. Jadi aku nak balik nak main dam senang. Sekali jam. Dapat. Ha? Saya sini balik nak main sama orang ni. Tetel rebus ada, tetel rebus ada. Tetel rebus ada tak? Masih ada tak tetel rebus? Tetel. Dah tak ada, dah habis. Maaf tetel rebus dah habis Dah out of stock hari ni. Pada Khadijah Khadijah tetel rebus telah habis terjual hari ni. Okey, kepada sesiapa yang tinggal berdekatan dengan Bukit Gombak, anda boleh terus datang ke kedai Ahmad Perap, iaitu berada di blok 372. Siap. Okey, tetel rebus berapa 1 kilo tetel rebus? No tetel rebus. Tak, kalau ada berapa 1 kilo? Tak ada jual lagi. Tak ada jual Dah tak lagi. ada tetel rebus tak ada. Maaf tetel rebus dah tak ada lagi Ada orang auto tak. Sama juga lah. Yang belum rebus berapa? Yang belum rebus tetel rebus 11. Khadijah Ipong tetel rebus yang belum direbus harga $11 1 kilo. Wait. Okey, kepada tadi kepada Linda Flantino anda boleh terus WS kepada nombor yang telah tertera itu untuk membuat tambahan dan admin akan memberitahu kepada anda. Waalaikumsalam kepada Sarizal Afrizal. Sarizal Afrizal, tolong bantu Abi Terima kasih yang telah punch in Ini mau ada. Apa mau ada? Ada kan? Ada. Ada? Sat, tujuh. Wah, RPG. Mi yang depan tu RPG Mi. Sarizal, tolong bantu Abi untuk menjawab pertanyaan kerana Abi tidak berapa awas tapi dah pakai semematis di sini Sarizal. Selamat Hari Raya Ailadilha kepada semua yang telah hadir di channel TikTok Ahmad Perap dan juga yang telah menempah di kedai Ahmad Perap. Diharapkan akan anda tetap menyokong dan mendukung kedai Ahmad Perap. Odi mau tu dia. The command from the qualified. Mahal? Nak kena tengok dalam WhatsApp lah. Mil. Your food. Tak, itu Halimahnya nombor telefon lah. Tengok ada tak? Ha? Tolong tukarkan 10-10 ni. Tak ada? Tak ada.
Ayam dah habis ni. Ayam tempat pun dah habis. Tinggal ayam tu je. Ayam peha. Boleh? Nah, berapa? 1 kilo $7. 2 kilo Potong 2 ke potong 3 je? Potong 3 lah. Boleh. Ini dengan lagi satu 3 kilo kan cik? Ada. Kak, WhatsApp. Kak. Tak, Halimah punya. Pasal Halimah dia bilang dah lambat. Relax, muka relax. Halimah muka relax mah. Saya kena unlock handphone. Oh. Saya kena unlock handphone. Okay, you chicken sama. New chicken sudah sampai. Orang punya Ada. Dek. Oh, Dek. Halimah, tak apa ambil. Dek. Sejak kak. Ayam lekor tu, Dek. Dah potong ayam tu. Makin tak kak apa? Ayam punya ekor. Potong dia dah potong tu. Tak boleh ada ayam tu. Boleh tukar tak? Ada ayam lah, ayam ni lainnya. Oh, Dek. Boleh tukar tak ayam ni? Itu orang punya ni. Orang punya. Alhamdulillah. Daripada jam 6:30 tadi dah ramai di sini. Sebenarnya saya harus buat live dari jam 9 Tapi kadang tempat ini terlalu padat kan di dalam pasar, terlalu ramai, jadi saya tidak boleh membuat live. Alhamdulillah sekarang saya agak lega sedikit, saya boleh membuat live lah. Kalau tidak tadi saya tak boleh. Tadi lagi terlalu ramai. Okey, kira rebus 1 kilo berharga $22 dan babat rebus 1 kilo berharga $9. Terima kasih Wish telah hadir. Terima kasih yang telah tap layar. Terima kasih anda. Lihat tu. Banyak telah ini. Muka mesti ada senyum. Tapi betul daripada jam 6:30 tadi telah ramai, jadi orang kebanyakan telah. Tapi alhamdulillah, amin. Terima kasih telah mengelangani Ahmad Perap. Terima kasih anda, diharapkan anda masih mendukung dan menyokong kedai Ahmad Perap. Awas, jaga. Satu ekor 15. Ayam ekor 15. Terima kasih Wish telah memberi gift Wish, terima kasih. Padahal tua baju Ahmad Perap punya cantik Abi Ican dan juga itu tanya kepada bos Ahmad Perap. Abi bukan bos. Okey, kepada Natasha Mars. Terima kasih anda telah masukkan produk Ahmad Perap ke dalam kad anda, ke dalam bakul anda. Sekiranya anda ingin menempah terus langsung dirilis
Kita sesama insan. Tadi saya dapat dengar suara Abi dengan jelas tak? DS Frozen halal. Terima kasih. Co-host nak okey. Yang ini kami semua ada Pak. Jelas, alhamdulillah. Amin. Salam Adil Alha juga kepada Sandrizal Afrizal. Terima kasih anda sama Adil Alha daripada kami dari kedai kaki tangan dan juga bos daripada Ahmad Farab Sandrizal. Menjelang kini hari raya yang dinanti, sebelum matahari di pagi hari di subuh-subuh, di pagi raya terlengkap ditunjangkan matahari. Selamat hari raya Bunda. Lagu favourite saya ni segala dosa Al-Fatihah. Salam Idul Haj juga Abi. Mama ni kayu sekarang. Dia masuk nanti ni. Ampunkanlah segala dosa. Keras punya. Abang delivery hari ini ke? Ya, tapi ini kepada Makeup by Natasha Mas. Ya, tapi harus masuk ke dalam ini ke dalam beg kuning ataupun boleh terus WS ke Ahmad Farab Kami akan menutup dan untuk delivery untuk tempahan nanti Kerana hari ini terlalu padat juga ya yang buat tempahan. Dua itu potong 12 kan? Ya. Tak, satu ekor 12, satu setengah. Satu ekor potong 12. Satu? Sama, satu setengah. 12 lah, satu ekor 12 lagi, satu ekor 12. Ingat 2 ekor, satu ekor potong 6, satu ekor potong 6 lebih 12. Aduh, saya pun pening hari ni Ican nak ayam black pepper. Boleh lambat kau datang Singapura Ican, kau nak ayam black pepper. Terima kasih anda yang masih berada di channel TikTok Ahmad Farab Jarakan agar anda dapat menyukur beberapa kedai Ahmad Farab Untuk pengetahuan anda, kedai Ahmad Farab tutup hari ini kedai Ahmad Farab tutup pada jam 2 tengah hari nanti dan besok akan ditutup sehari dan akan dibuka kembali pada hari Ahad nanti seperti biasa. Dibuka seperti biasa pada hari Ahad dari jam 7 pagi hingga ke jam 2 petang. Sate goreng juga nak lambat lah kau datang sini, datang Singapura. Ayam goreng. Kak. Grab. Dah. Ini yang telah order melalui Grab
Bang, delivery time what time? Delivery time jam berapa? Delivery pukul berapa? Tadi delivery pukul berapa hari ini juga kan? Ini tapi depend pada barang. Kalau tak ada barang, kita Okey, pada Linda Frantino nanti kita akan hubungi anda kerana sekejap saya tengah lihat si siapa yang orang order 7 ekor burung puyuh, paru rebus 1 kg, kikil 1 kg. Itu ada kat Halimah punya handphone lah. Halimah nak kena jawab lah. Terima kasih Linelli, begitu juga Al Barakah. Terima kasih anda telah follow pada Al Barakah. Saya selalu beli minyak wangi daripada anda Itu Jamal Kazura, Darul Reksan. Apa yang nombor? Ayam apa? Ayam semua telah habis terjual hari ini. Ayam kampung, ayam tua dan juga ayam biasa telah habis terjual hari ini. Saya minta maaf sekiranya anda ingin order ayam telah habis. Kepak ayam tak silap saya ada. Kepak ayam tu dah habis What about kepak ayam? Kepak ayam dah habis. Allahu Akbar. Ayam black pepper. Ayam black pepper habis atau ada? Ayam black pepper. Ayam black pepper. Okey, sampai ingin order ayam black pepper masih ada Ayam black pepper kepak kan? Tak, kata orang ada. Tapi ayam black pepper normally kepak atau kepak? Seperti saya telah beritahu tadi bahawa hari ini juga kami membuka 2 channel, satu iaitu Kizaru BTC. Sekiranya anda boleh ikut channel Kizaru BTC juga untuk Ahmad Farab Ical boleh ikut Kizaru BTC juga Ical. Yang mana kalau yang mana nak order, kita dah order. Hari ni memang Lassie memang tak boleh order langsung. Okey. Dia burung puyuh. Burung puyuh kikil dengan ini. Kalau barang biasa okey, barang yang ini rare lah. Okey, Halimah, tadi yang ada order sebentar saya akan bacakan kepada ini pada Halimah. Burung puyuh 7 ekor, paru rebus 1 kg, kikil 1 kg. Mana punya? Ini nanti dia dah masuk kat you punya handphone. Yes. Sebentar pada Linda Frantino okey.
InsyaAllah ada kan barang-barang ni kan? Puyuh 7 ekor, paru rebus 1 kg. Paru rebus dia I think tak ada ini dengan kikil 1 kg. Okey, pada Lina Frentino hari ini boleh dihantarkan. Ha? Okey, kepada Linda Frentino, cuba anda boleh WS kepada kami alamat anda. Jamal, tolong Mama Jamal, you cuba addkan burung puyuh 7 ekor, kikil 1 kilo dengan paru rebus 1 kilo. Tolong addkan subtotal berapa. Okey, kepada Linda Frentino, barang anda akan dihantar hari ini ya. Cuba dikirimkan nombor WhatsApp nombor ke dalam WA yang WS ini, yang nombor ini Sebentar saya akan beritahu kepada Linda Frentino harga kesemuanya Berapa? Burung puyuh 7 ekor. Maaf salah lambat sedikit. Burung puyuh 7 ekor, paru rebus 1 kg, kikil 1 kg. Berapa kesemuanya? Ada pisau dulu. Ha? 7 ekor. Paru rebus 1 kg, kikil 1 kg. Berapa semua? Habis. Paru 1 kg paru. Nombor 2. Okey. Linda Frentino semua $62 tidak termasuk dengan penghantaran ke rumah bermakna semua $72 Nanti akan dijawab oleh admin saya. Waalaikumsalam Tira. Terima kasih Datin Tira telah hadir. Datin Tira nak order apa-apa ke tidak? Tapi dah tak boleh order lah. Dah tutup. Bang, saya nak daging kari 3 kilo, tetelan 1 kilo. Okey, pada Lina, saya minta maaf kerana tempahan telah ditutup. Telah ditutup kerana banyak barang telah habis atau sebentar. Sebentar saya akan cuba tanya daging kari masih ada tak? Daging tetelan? Daging kisar? Okey, kepada Lina masih ada daging untuk beli untuk daging kari 3 kilo, tetelan 3 kilo dengan daging. Tolong masuk tolong masuk ke WS kami Lina untuk membuat saya nak collect. Okey, saya nak collect. Okey, boleh. Okey, you standby kan untuk Lina. Daging kari 3 kilo, tetelan 1 kilo, daging 1 kilo. Dia dah kata self collect. Okey, kepada Kak Lina Okey, kita akan sediakan untuk anda. Kak Lina datang saja ke kedai ini untuk self collect Kak Lina. Kedai akan tutup pada jam 12. Pada jam 2 nanti Kak Lina. Wait. Kenapa? Aziz, kenapa? Nak pergi makan. Dia nak pergi makan, tak ada duit. Habis dah transfer? Baik tu. Okey, kejap lagi saya sampai. Okey Kak Lina, terima kasih. Dan kepada Linda Frentino, okey, barang anda akan disediakan. Dan harganya $62 kesemuanya Linda, dan juga wang pengantaran $10 bermakna semua $72 Kepada Lina terima kasih, terima kasih terima Lina. Okey, Lina cakap sekejap lagi dia sampai Ini Kak Jamal tadi yang Romo bilang, yang Mama bilang tu, Lina sekejap lagi sampai. Didi Junaidi, terima kasih telah hadir Didi Junaidi.
Lagi bagus beli stool tu. Terima kasih juga sekali lagi kepada Al Barakah. Terima kasih telah hadir. Al Barakah. Satu orang kategori. Tak ada apa-apa. Salah cakap tadi. Terima kasih yang telah hadir di kedai Ahmad Prap dan juga yang melanggani kedai Ahmad Prap. Terima kasih anda dan salam hadir adham untuk anda semua yang berada di kedai Ahmad Prap dan juga yang berada di channel TikTok Ahmad Prap. Kepada Fida M. Terima kasih Fida M. Dan terima kasih telah tap layar ni pada siapa yang telah tap layar. Ical juga kejap lagi sampai habis. Okey, alhamdulillah Ical. Ical sekejap lagi sampai. Okey Ical. Kepada yang telah membuat tempahan, tempahan anda akan dihantar hari ini juga. Jamal. Dah apa? Ayam black pepper order. Terima kasih Wawa telah punch in. Fahrenheit. Thank you for joining Fahrenheit. Maaf lah, sampai sekarang masih orang beratur ya. Saya cuba tengok beraturnya sampai ke mana. Oh, ke belakang sana Saya tak dapat lalu kerana tak ada tempat untuk saya lalu. Okey, terima kasih Wawa telah memberi bunga mawar. Siti Said Ahnan. Terima kasih Siti Said Ahnan. Terima kasih telah join Siti Said Ahnan. Terima kasih Sanriza telah membuat tempahan Burung puyuh bukan burung putu Terima kasih. Okey, kita tunggu kedatangan anda untuk mengambil tempahan anda. Sanriza Afriza itu dengan Lina Lina. Terima kasih. Dan kepada Linda apa namanya tadi tu yang telah membuat burung puyuh. Terima kasih anda bang. Delivery jam berapa? InsyaAllah hari ini selepas jam 2. Oi. Hamsan? Krem. Ini adalah paru yang telah dirempah. Maaflah. Ini adalah daging kisah. Ini rusuk. Ini rusuk. Rusuk lembu. Ya. Kena cacah dengan ini sedap. Handsome guy kita ni, saudara Aus. Siapa jaga depan ada orang beratur.
Ada diet. Pakai ni? Dah ada. Kak, Dah ada. you okay with 2.1 kilo? And cut into 2 pieces. Or 3. Boleh biasa lah. Kalau kau is more right? Aus. Tadi kakak ni nak order dia dah beratur. Tak. Ha. Aduh mak. Siapa punya? Siapa punya? Minum Bismillah. Terima kasih kepada Makeup by Natasha Mas. Terima kasih telah order Ini box ini yellow box Mas Natasha engkau kan? Nama kat sini LZ. L Ada puyu paru dengan sikit. Ini ada yang daripada yellow box ini Makeup by Natasha Mas. Dia ada order produk 31, 62 dengan 57. Ada? Tengok Mama baca ni seperti tak? Apa mak? Relax. So that means 26. 12, 24, and then 36. Oh, you is tolong I take the isi ayam dalam tong. Bukan manja lagi, tolong I ambilkan isi ayam, manja. I isi no. Sopan santun. You is tolong I kan? Dalam tong ni Tengok saudara Halimah kita, Emma kita sedang menjauh semua yang order melalui WS dan juga melalui Yellow Bag Ya, betul kali. Sanizal Alfizal, tolong Abi tap-tap layar Sanizal. Are you sorry? Please. Isi ayam. Paling ke dah. Nak habis. Kalau dia jadi lah. Apa? Ni ada. Air dah. Kawan video nak potong tak? Sayang. Kawan pun kan? Kering hitam. Tak, sekejap minta maaf je. Semua metabol dah down lah. Badan metabol dah. Terima kasih kepada Liana Torres telah tap-tap layar. Terima kasih Liana Torres. Kepada yang baru hadir di channel TikTok Ahmad Prab diharap terima kasih hadirnya anda.
Dan terima kasih telah menyokong dan mendukung kedai Ahmad Prab. Kedai Ahmad Prab dibuka setiap hari dari hari Senin hingga ke hari Ahad. Hari Senin dibuka daripada jam 7 pagi hingga ke jam 2 tengah hari. Lalu. Selasa hingga ke Jumaat dari jam 7 pagi hingga ke jam 5 petang atau 6 petang. Sabtu dan Ahad dibuka dari jam 7 pagi hingga ke jam 2 tengah hari. Okey. Hari ini ditutup hari ini Ahmad Prab tutup pada jam 2 tengah hari nanti dan besok juga ditutup dan Ahmad Prab akan kembali beroperasi pada hari Ahad seperti biasa. Kepada yang telah menempah di kedai Ahmad Prab melalui WS atau di beg kuning, teman anda akan dihantar hari ini selepas jam 3 petang atau 4 selepas jam 3 nanti. Anything else? Alright, no problem. Thank you very much. Thank you very much. Alright, thank you, man. Ya, boleh. Wah, ada daging cili. Daging cili. Ada ni, Mak. Masih. Okay, special offer $60 only for today, huh? Okay. Kilo eh? Kilo. Ini kat mana RBS? Kami berada di blok 372 Bukit Batok Street 31 dengan nombor unit 01342. Tempat ini lebih dikenali sebagai Bukit Gombak, Pasar Bukit Gombak kepada RBS. Hari ini kedai Ahmad Prab ditutup akan dibuka dari sekarang hingga ke jam 2 petang nanti dan akan tutup besok akan ditutup juga dan kembali akan beroperasi lagi pada hari Ahad. Dia punya queue masih ada lagi Like we I feel mine. Siapa makan? Kita makan. Siapa? Ada. Dia bilang daging kari Daging kari. Nanti dia datang apa? Dia bilang Yang walk-in dia ada walk-in lah. dia bilang datang dengan nak ambil, dia suruh standby kan. Mangkau. Kejap. Kejap mas. Mama cari kita punya ni mah. I think I lost dia punya ni terlalu banyak dia punya ini. You already have Okay, thank you. Pasal dia punya message ini terlalu banyak, I cannot scroll. Dia ada walk-in je. Daging banyak. Daging tak risau. Kepada ingin membeli daging masih banyak di sini Masih banyak banyak warga India. Dari ni. Ambil anak. Kalau masa lalu ada anak kali. Kepada siapa ingin paru berapa harga? Harga paru apa? Paru rebus
Ha? Paru rebus 1 kilo berharga $11. Terima kasih Sanizal telah ini telah pin di mana kami berada. Iaitu Amat Perak berada Terima kasih Sanizal. Sanizal kau off kau punya mic kalau kau nak naikkan di kotak. Terima kasih yang baru ikut. Saya? Naik ikut. Sampai sekilo. Kakak nak beli apa kak? Paru setengah kilo Paru setengah kilo. Tahu sampai baru setengah kilo. Baru setengah kilo. Jadi makcik datang kan. Masak sambal goreng kak Okey. Terima kasih kak telah support telah mendukung dan menyokong kedai Amat Perak. Doi. Dua ke tiga? Tiga Oi. Okey, dah. Dah. Siapa ada power bank Ini boleh ada power bank pinjam? Kak, nanti Kami masih menanti kedatangan Kak Lina yang telah bertempahan. Terima kasih kepada Norashri. Dan terima kasih juga kepada Khadijah yang telah telah follow Terima kasih kepada RBS yang telah view kotak kuning kami. Kotak kuning Amat Perak. Terima kasih. Kamu 5 kilo? Daging jeli ada tak? Daging jeli ada? Daging jeli ada kepada siapa ni? Okey, tadi daging jeli ada. Daging jeli ada. Ini daging jeli dia. Tengah offer ni 16 kilo. Oh nak daging jeli tengah offer 1 kilo $16. Harga sebenar 18. Harga betul $18 tapi tengah offer sekarang $16 1 kilo daging jeli. Syah, terima kasih Syah telah join Syah. Buah hati saya ni. Kalau yang ini Queen of my heart. Ini Queen of my heart ni. Kak nak paru yang dah rebus. Ada paru rebus ada paru rebus ada. Paru rebus 1 kilo berapa? $11 kak. Paru rebus 1 kilo $11. Ada lagi ya? Banyak. Ini lebih sikit cik. Boleh tak? $5.50 boleh? $5.50.
Ni. Boleh kan? Oh, 14. Kepada RBS, kalau nak order baru, tolong WS ke nombor yang telah berada di layar anda, layar handphone anda. Tapi sekiranya anda berada berdekatan dengan Bukit Gombak, boleh langsung terus ke sini di Blok 372 Bukit Batu Street 31 dengan nombor unit sifar 1/42, tapi tempat ini lebih dikenali sebagai Bukit Gombak. Pasal Bukit Gombak, Ini Geli siapanya? Geli tu memang dekat dalam plastik lah. Memang kita chewy sikit lah ni. Kita chewy sikit, orang potong-potong ini, potong ini. Sebab tu aku terus laju kan. Buka lagu raya kan syok. Dah bilang. Oh, halo. Ada minum. Belum juga. Handsome kan menantu saya ni? Yang menurut saya handsome kan dia? Ya, aku boleh je. Yang dapat ni ada? Bukan jadi video punya Zaki. Wah, dah penat tau ni. Okey, saya akan masuk ke dalam. Ini Queen of My Heart. Bundamu ni. Daging kari air lala. Itu pasal pinang bang? 16. Terima kasih Zai telah join Zai. Batang pinang tak payah rebus kan? Masak je kan? Masak terus je. Cuma yang sekali kan? Goreng biasa pun biasa, lembut tu. Apa yang biasa? Ini jadi lembu eh? Lembu. Goreng ada tak? Goreng ada? Asis setengah kilo, setengah kilo. Setengah kilo dengan daging kari setengah kilo. Setengah. Hanya. Lalu goreng. Goreng setengah. Kari Okey, anda masih bersama saya Romo Radin Sani Abi di kedai Amar Prap. Seperti biasa saya di sini untuk memperkongsikan apa yang ada di kedai Amar Prap. Tetapi pada hari ini saya tidak membacakan kepada anda apa yang ada di kedai Amar Prap. Cuma saya akan menunjukkan apa yang ada di kedai Amar dikarenakan hari ini selalu padat dengan pelanggan-pelanggan pada Amar Prap. Jadi untuk saya memberitahu kepada anda bahawa kedai Amar Prap dibuka hari ini dah dibuka hingga ke jam 2 hari ini dan besok akan ditutup sehari dan akan beroperasi kembali pada hari Ahad nanti seperti biasa. Dan kepada yang telah melanggani dan kepada yang telah membuat tempahan di kedai Amar Prap, ribuan terima kasih daripada kami, daripada Amar Prap untuk anda, dan juga diharapkan agar anda terus melanggani, menyokong dan mendukung kedai Amar Prap
untuk selama-lamanya. Dan saya ingin beritahu sekali lagi, sate dengan Syah paru rebus kilo delivery. Sate apakah? Sate apa yang diingin? Sate apa? Sate kambing, lembu atau ayam, dan paru rebus berapa kilo? Potong apa? Kepada kepada RBS Boleh tolong potongin nasi sini. Ni apa bakery? Boleh dah habis. Okey, kepada RBS, sate apa yang anda dan juga paru rebus berapa kilo? Untuk pengetahuan anda, sekiranya anda membuat $30 ke atas, baru kami menghantar ke rumah. Dan sekiranya anda ingin membuat tambahan bawah daripada $30, anda boleh langsung ke kedai Ahmad Prap. Dan hari ini kedai Ahmad Prap dibuka hingga ke jam 2 nanti, dan besok akan ditutup sehari dan kembali beroperasi pada hari Ahad nanti. Kembali akan beroperasi seperti biasa pada hari Ahad nanti. Kepada RBS, saya ingin bertanya lagi, sate apa yang anda ingin dan paru berapa kilo yang anda mahu? Oh, daging lembu 1 kilo. Daging lembu masih ada tak? Daging lembu masih ada? Okey, daging lembu 1 kilo dan juga paru rebus berapa kilo? RBS, tolong masuk ke dalam nombor yang telah tertera di layar handphone anda ini. Anda boleh membuat tempahan di nombor ini. Terima kasih kepada KS telah menyimpan produk nombor 14 ke dalam beg kuning, beg anda. Kalau tengah buat live ni, lagu raya lebih tambah semangat. Tadi aku tanya siapa ada power bank? Siapa ada power bank? Siapa ada power bank? Okey, sekali lagi saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada yang telah melanggani kedai Ahmad Prap dan juga telah membuat tempahan di kedai Ahmad Prap. Tempahan anda akan dihantar pada hari ini. Alamak, saya tanya apa benda ni. Dan sekiranya anda ingin datang langsung ke kedai Ahmad Prap, dibuka pada hari ini hingga ke jam 2 nanti. Ada 8 kilo. 8 kilo. 8 kilo apa? Dan besok kedai Ahmad Prap akan ditutup sehari dan akan kembali beroperasi pada hari Ahad nanti. Okey, kedai Ahmad Prap berada di Blok 372 Bukit Batu 31 dengan nombor unit sifar 1 Sengkang 342. Tempat ini lebih dikenali sebagai Bukit Gombak, Pasar Bukit Gombak. Dan sekiranya anda ingin melanggani pada hari ini, terima kasih kepada KS telah menyimpan produk 14 ke beg kuning anda. Dan sekiranya anda ingin melanggani, terus langsung ke kedai Ahmad Prap, dibuka hari ini hingga ke jam 2 nanti. Dan akan ditutup pada hari esok sehari sahaja dan akan berfungsi kembali, beroperasi kembali pada hari Ahad dan dibuka seperti biasa dari 7 pagi hingga ke jam 2 petang. Okey, untuk anda yang baru hadir di kedai Ahmad Prap, kedai Ahmad Prap dibuka setiap hari daripada hari Senin hingga ke hari Ahad, tapi akan tutup untuk masa-masa tertentu seperti hari raya atau hari raya Adidaya. Okey, dibuka pada setiap hari pada hari Senin hingga ke hari Jumaat. Terima kasih kepada
Mia Ristili. Okey, terima kasih telah menyimpan produk 40 ke dalam beg anda. Okey, dibuka start daripada hari Isnin hingga ke hari Ahad nanti. Dibuka hari Isnin daripada jam 7 pagi hingga ke jam 2 tengah hari. Hari Selasa hingga ke hari Jumaat dibuka pada jam 7 pagi hingga ke jam 5 petang atau ke jam 6 petang. Hari Ahad dan hari Sabtu dibuka dari jam 7 pagi hingga ke jam 2 petang. Tetapi esok akan ditutup sehari dikarenakan kami menyambut hari raya Hadi di sini dan akan kembali beroperasi pada hari Ahad nanti seperti biasa dari jam 7 pagi hingga ke jam 2 tengah hari. Okey, anda masih berada di kedai Amat Prab bersama saya Romo Radin Sani. Abi dan diharapkan agar anda masih dapat menyokong dan mendukung kedai Amat Prab untuk membeli apa yang ada di kedai Amat Prab. Seperti selalunya saya akan mempersiapkan atau membacakan apa di kedai Amat, tapi hari ini saya telah menunjukkan apa yang kedai Amat kerana kebanyakan barang-barang telah habis hari ini. Kepada sesiapa yang ingin muat tambahan seperti bulgogi, teriyaki, madu, serai, yang daging serai yang telah diseliputi dengan rempah daging serai, itu ialah pre-order sekali. Anda harus memberitahu kami terlebih dahulu baru kami membuatkan untuk anda. Dan sekiranya anda ingin membeli paru berrempah, kikil, burung puyuh, daging kambing, daging lembu, kepak ayam, peha ayam, semua telah sedia ada di sini. Tetapi hari ini kebanyakan telah habis. Tapi sekiranya anda ingin membuat tempahan, anda bolehlah bertanya dahulu. Bertanya dan untuk tempahan perantar ke rumah telah ditutup dikarenakan kebanyakan semua dah habis. Kebanyakan semua telah habis terjual hari ini. Jadi diharapkan agar anda dapat membantu kami di sini dengan tap-tap layar. Ni apa dia tulis? Sate dan paru rebus sikit. Sate dan paru rebus kilo. Okey. Okey, terima kasih anda yang telah berada di kedai Amat Prab atau berada di channel Amat Prab. Dan di sini kami daripada kaki tangan daripada Amat Prab ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada yang telah menempah dan juga telah mengunjungi kedai Amat Prab. Di sini saya ucapkan ribuan terima kasih dan salam hadiah kepada semua. Dan saya akan menutup live sebentar lagi dalam masa 15 minit untuk saya menutup live ini dikarenakan penat sebenarnya. Wawa, terima kasih telah join lagi. Terima kasih Wawa telah join kembali lagi. Terima kasih anda. Apa yang anda lihat di sini adalah kedai Amat Prab di bahagian dalam. Di bahagian dalam tadi saya telah menunjukkan anda di bahagian luar, tapi ini di bahagian dalam. Masih lagi orang ramai di luar sana. Terima kasih kepada anda yang telah menyokong dan mendukung kedai Amat Prab. Saya ingin ulangi. Kedai Amat Prab berada di Blok 372 Bukit Batu Street 3/1 dengan nombor unit sifar 1 Sengkang 342 atau tempat ini lebih dikenali sebagai Pasar Bukit Gombak. Okey, diharapkan kepada siapa yang berada di dekat dengan Pasar Bukit Gombak harap datang ke sini untuk melanggani produk-produk di kedai Amat Prab. Dan hari ini kami akan tutup kedai pada jam 12, pada jam 2 nanti. Dan siapa-siapa ingin buat tempahan, sekiranya barang masih ada, kami akan menerima tempahan anda untuk hari ini. Sekiranya barang telah tiada, kami minta maaf. Tapi sebelum itu, sebelum anda membuat tempahan, saya ingin syorkan supaya anda supaya anda bertanya dahulu apa barang yang anda ingin masih tak ada. Okey, daging jeli 1 kilo berapa? Daging jeli 1 kilo? 16. Okey, daging jeli 1 kilo berharga $18, tetapi kami offer mereka promosi hari ini hanyalah $16 sahaja. Okey, buat anda yang buat tempahan. Bodoh kan kau. Saya minta maaf. Okey, kepada sesiapa yang ingin buat tempahan, sekiranya anda membuat tempahan sebanyak $30 akan dihantar ke rumah anda dan wang penghantaran sebanyak $10. Dan sesiapa yang ingin membuat tempahan bawah daripada $30, anda boleh langsung kepada datang terus ke kedai Amat Prab di sini. Okey.
kepada Happy Mariska. Happy Mariska, terima kasih telah follow Dan Wawa, terima kasih telah join lagi Wawa, terima kasih Wawa. Okey. Kepada Cik Aish Salam. Okey, Salam. Daging jadi 1 kilo berharga $16. Tetapi sebenarnya 18 kerana hari ini kami membuat promosi $16. Sekiranya anda mahu tolong boleh datang ke kedai Ahmad Prab. Atau sekiranya anda ingin buat pertempahan, anda bolehlah WWS ke nombor telah tertera di layar handphone anda. Tetapi anda harus sekiranya tempahan anda ingin dihantar ke rumah, anda harus membuat tempahan sebanyak $30 ke atas. Atau sekiranya anda bertahan seperti $30 ke bawah, anda datang saja ke kedai pelanggan di Ahmad Prab di sini. Langsung terus ke kedai Ahmad Prab. Okey, terima kasih kepada anda yang masih berada di kedai Ahmad Prab. Diharapkan agar anda telah mengetahui apa yang ada di kedai Ahmad Prab, dikarenakan saya telah membuat live selama 1 jam setengah dan diharapkan agar sesiapa yang masih berada di kedai Ahmad Prab ini agar semua telah berpuas hati dengan apa yang telah saya tunjukkan anda pada hari ini. Dan seperti biasa saya akan membacakan apa yang ada di kedai Ahmad. Tetapi hari ini saya akan menunjukkan apa yang ada di kedai Ahmad dikarenakan pelanggan terlalu ramai di sini mulai daripada jam 6:30 pagi tadi. Jadi saya tidak boleh berdiri di hadapan, saya terpaksa bergerak. Jadi saya tak membaca, hanya tunjukkan apa yang ada di kedai Ahmad. Lebih puas mata memandang daripada saya membacakan. Okey. Dan kepada yang telah membuat tempahan, tempahan anda akan dihantar hari ini mungkin dalam perjalanan ke tempat anda sekarang ini. Dan kepada yang ingin terus langsung mengunjungi kedai Ahmad Prab, kedai Ahmad Prab berada di blok 372 Bukit Batu Street 31 dengan nombor unit sifar 1/342 atau tempat ini lebih dikenali sebagai Bukit Gombak. Dan kepada yang telah support kedai Ahmad Prab, mungkin ribuan terima kasih Terima kasih kepada anda semua. Dan saya akan terus langsung ke kedai yang menunjukkan kedai Ahmad Prab ini. Saya Ampun, maaf. Apa? Sama-sama kita gembira. Apa kau? Sama-sama kita gembira. tengok ada dukit. Wah JB, terima kasih telah join. Okey, kepada anda yang tinggal luar daripada kawasan Singapura anda tidak boleh dapat melihat beg kuning kerana beg kuning hanya dihaskan untuk orang yang berada di Singapura sahaja. Johor Cas Bandara Mahal. Apa dia? Johor Cas Bandara Mahal. Oh, okey. Okey, kepada Jana telah menyimpan produk nombor 15 ke dalam beg kuning anda, 14 dengan 15. Terima kasih Jana. Aladin. Buruk sih. Ya. Sudah lambat, mana tutup muka dah lambat. Boleh cik? Ni masak rendang. Apa ni? Saya tambah ulang dah habis. Ulang song-song kan? Habis. Kalau macam capis ni, 5.5. Okey, terima kasih Jana telah purchase nombor produk 14 dengan 15 Jana. Terima kasih Jana. Okey, capis. 1 kilo. Olah. Capis. Halimah. Ini 2 kilo. Lagi cek. Produk belum lagi.
I will receive. Huh? I will receive. That's I think one of you have to hold this. Yeah. Tapi set. I don't know how to do it. If I know that, I do it. Okey, kepada yang telah membuat tambahan tadi seperti Kak Linda, Linda ke Liana yang telah membuat tambahan burung puyuh semua, Kak Linda telah membuat tambahan tadi. Okey, sehari akan kakak datang sebelum jam 12 nanti, jam 2 nanti Kak. Kerana kami akan tutup. Yana, terima kasih telah follow terima kasih juga pada Alisa Saleh. Terima kasih Mangko Ayun. Terima kasih Mangko Ayun. Okey, kepada Kak Linda ke Liana tadi yang buat tambahan yang ingin self call Kak Linda ke kedai Amal Pret tutup hari ni pada jam 2 nanti Kak Unstable connection walau weh. Ada lagi 54. Aish salam. Terima kasih kepada Syarul Rizal Hafizah telah tap layar Tolong hinggakan ke 6.9 10 Tolong tap layar, tolong bantu kami ke 10 Thank you for your views. Sama Okey Kim, kalau beli online berapa kilo dapat bos? Okey, terus masuk ke online. Berapa kilo terus masuk ke online pada Kim. Offer. Kau offer apa Jamal? Kau offer apa? Jelly. Jangan lupa beli jelly. Harga biasa 18, nanti kita bagi 16 ya, hari raya. Okey, kepada ingin membeli jelly promo promo $16. Sebenarnya 1 kilo 18, tapi offer $16 pada hari ini. Ada yang betul Apa dia? Amar dengan suara mak. Okey, siapa saya panggil? Dengan suara ni. Tu saya rokok. Apa? Siapa Kau Kak? jawab. Cakap. Siapa kan? Mana aku tahu. Kami ucapkan pada semua selamat. Terima kasih Kim telah follow creator Kim. Ini adalah rusuk Ini adalah rusuk kambing ni. Rusuk lembu ini rusuk lembu Paru berempah masih banyak Baru repair Banyak lagi. Okey, paru berempah siapa yang ingin membertemban masih banyak di sini. Berapa rempah paru? Okey, paru berempah 1 kilo. $14. Paru berempah 1 kilo $14 kepada Encik Double X kepada Encik Double X. Masuklah. Sudah Cik? Kalau rusuk tulang berapa sekilo? Oh, rusuk tulang dah habis. Maaf, saya minta maaf pada Encik Double X ni. Rusuk tulang dah habis hari ni. Dia bilang rusuk tulang. Rusuk tulang. Kalau rusuk masih ada ni ini rusuk kan? Dah habis. Oh, ni orang order. Okey, minta maaf rusuk dah telah habis terjual kerana yang ini ada orang order Terima kasih kepada Cash telah menyimpan ke beg kuning anda produk nombor 14, 17 dan 54. Oh, rusuk lembu tu dah habis ni ada orang order
This one is rusuk lembu. Masih ada? Rusuk. Okey, ini rusuk lembu masih ada. Minta maaf, tadi kata dah habis. Orang ni orang ada. Oh, ni masih rusuk. Okey, rusuk lembu masih ada. Yang dah habis is bone marrow, tulang. Okey, tulang yang telah habis ini masih ada. Maaf saya dengan saya. Okey, kepada ini apa ni telah masih ramai ya di sini Ahmad Prap berada di blok 372. 1 kg berapa rusuk lembu? Rusuk lembu 1 kg berapa tadi? $20. Kepada Encik Double X 1 kilo rusuk lembu berharga $20. They cannot hear. Huh? Why got $3, $5? Terima kasih anda yang masih berada di kedai Ahmad Prap sayang. Anak kawin kita pergi takutin mampus ini. Oh, okey. Terima kasih kepada NXBXL Kila. Terima kasih telah join. Kila punya tinggal 28% lah. Okey. Kembali lagi saya bersama anda di depan layar handphone anda. Okey, saya Umar Radin Sani Abi dan juga kaki tangan daripada Ahmad Prap ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada telah menempa dan juga telah melanggani Ahmad Prap. Dan untuk pengetahuan anda sekali lagi, Ahmad Prap hari ini tutup pada jam 2 tengah. Abang Kamal mana Abang Kamal? Kamal siapa sih? Kamal? Oh Jamal. Oh Jamal Okey, terima kasih kepada anda yang telah melanggani NXBX Kila. Abang Kamal. Abang Kamal ke Abang Kamil? Abang Kamil. Kamil mungkin lah. Okey, terima kasih anda yang telah stay di kedai di channel Tito Ahmad Prap. Dan saya Umar Radin Sani Abang Kamil, Kamil. Saya ucapkan terima kasih kepada anda yang telah melanggani dan juga menempah produk-produk di kedai Ahmad Prap. Diharapkan anda berhati dengan apa yang telah kami berikan kepada anda ataupun tempahan anda, dan juga tempahan hari ini akan diantar kepada anda. Dan untuk pantauan anda, kedai Ahmad Prap dibuka hingga ke jam 2 petang hari ini dan besok akan ditutup dikarenakan hari raya Adil-Adha, dan akan berfungsi kembali, akan beroperasi kembali pada hari Ahad nanti. Dan seperti biasa dari jam 7 pagi hingga ke jam 2 petang. Ahmad Prap dibuka setari pada hari Senin hingga ke hari Ahad, iaitu hari Senin dibuka pada jam 7 pagi hingga ke jam 2 petang, Selasa hingga ke Jumaat 7 pagi hingga jam 5 atau 6 petang, Sabtu dan Ahad dibuka daripada jam 7 pagi hingga ke jam 2 petang. Ahmad Prap berada di blok 372 Bukit Batu Sri 341 dengan nombor unit Sifan 1/342, atau tempat ini lebih dikenali sebagai Bukit Pasar Bukit Gombak. Saya Pena lepas tu collect Double X. Apa boleh tutup sekejap?
Dapat X order apa? Entah, mungkin lah. Mungkin, you try. Dapat X nak order, langsung masuk keranjang kuning atau WA ke nombor yang ada di layar bank. Biar admin yang jawab. Okey, betul. Okey, terima kasih telah membuat tempahan dan juga telah berada di kedai Ahmad Prime, melanggar di kedai berada. Diharapkan semua anda akan telah berpuas hati dengan tempahan anda dan juga layanan di kedai Ahmad Prime. Okey, saya akan menutup tirai pada hari ini dikarenakan saya bateri dah low. Saya tak bawa power bank. Okey, akhir kata daripada saya Romo Radin Sani Abi dan juga kaki tangan daripada Ahmad Prab, sehingga kami mengucapkan ribuan terima kasih dan juga selamat Hari Raya Aidilahalah kepada semua. Bye semua. Bye. Oh, mwah. Guys, thank you for your support ya. Dia pun blankies macam ikut saya . Okey, daripada Jamal, ada nak cakap sesuatu? Hai, jom singgah sebelum tutup. Okay, Haus, anything to say before I close? Mel dah datang ramai sini. Mel datang ramai. Okay, daripada Ahmad Prab, kami mengucapkan salam Aidilahalah dan kita bertemu lagi pada minggu hadapan. Salam Aidilahalah dan terima kasih kepada semua. Bye-bye. Ayam boleh potong. Alamak, ayam boleh potong. Tadi siapa ada dapat X? Tak, tadi dia dah buat tempahan, dia dah buat order apa? Tak, tadi ada. Pada double X dia bilang ayam boleh potong. Potong berapa? Cek double X. Cepat sebelum saya menutup tirai ni. Potong berapa? Potong 12 ke? Potong 6 Jelly promotion, betul. Okey, salam semua. Bye-bye daripada saya Romo Radin Sani. Bye-bye.